Analisis rasuk selanja tidak boleh tentu statik adalah merupakan salah satu topik yang ada di dalam kursus teori struktur yang dipelajari oleh pelajar kejuruteraan di Politeknik Malaysia. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP bagi topik tersebut adalah berkaitan dengan pengiraan bagi mendapatkan nilai momen akhir akibat daripada tindakan pembandaya yang bertindak dengan menggunakan beberapa kaedah seperti kaedah agihan momen, kaedah cerum pesongan dan sebagainya. Pengiraan bagi topik tersebut menggunakan kaedah agihan momen memerlukan kepada pemahaman dari segi pengetahuan teori, imajinasi dan kiraan matematik telah menyebabkan segelintir pelajar tidak dapat menguasai dan memahami dengan baik. Seterusnya memberi kesan kepada tahap kecemerlangan akademik pelajar. Masalah penguasaan dan pemahaman bagi topik tersebut boleh diatasi dengan menyediakan satu platform untuk pelajar melakukan latihan pemahaman dan pengiraan secara berulang-ulang dengan nilai data yang berbeza bagi tujuan peningkatan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam menguasai kaedah pengiraan agihan momen. Oleh itu, pendekatan kepada penghasilan dan penggunaan alat bantu mengajar Beam Structure Moment Distribution Tutorial Exercise bsmodic.exe dalam pembelajaran dan pengajaran bagi topik tersebut dicadangkan dan diaplikasikan. Sistem bsmodic.exe telah dibangunkan menggunakan perisian Microsoft Office Excel dengan format micro-enable, merupakan satu sistem tutorial interaktif yang disediakan untuk pelajar melakukan aktiviti latihan pengiraan bagi topik berkaitan secara cepat, berkesan dan berulang-ulang. Melalui paparan utama pada sistem tersebut, pelajar dikendaki mengisi butiran peribadi masing-masing seperti nama, nombor pendaftaran dan nombor kad pengenalan di ruangan yang disediakan. Maklumat ini akan digunakan oleh sistem tersebut untuk menjana data bagi soalan latihan analisis struktur selanja tidak boleh tentu statik menggunakan kaedah agihan momen yang berbeza untuk setiap pelajar. Terdapat 5 jenis paparan yang ada dalam sistem ini, iaitu paparan utama, paparan pemilihan set soalan, paparan ruangan pelaksanaan tutorial, paparan nota rujukan ringkas dan paparan ringkasan keseluruhan dapatan markah tutorial. Merujuk kepada sistem ini, setiap pelajar dapat melakukan aktiviti latihan tutorial dengan bilangan keterapan minimum sebanyak 10 kali mengikut penjanaan data set soalan yang berbeza. Melalui ruangan jawapan yang disediakan pada sistem ini, pelajar perlu mengisi nilai jawapan kiraan yang betul di ruangan yang tepat. Tiada pertambahan markah pada ruangan markah yang disediakan jika nilai jawapan yang salah diisi dalam ruangan yang disediakan. Manakala bagi setiap jawapan betul yang diisi pada ruangan disediakan, pertambahan markah akan berlaku di ruangan markah. Pelajar yang berjaya mengisi kesemua nilai jawapan dengan betul di ruangan yang sepatutnya akan mendapat markah penuh iaitu 100%. Sistem ini telah didaftarkan dengan MyIPO pada 15 Oktober 2024 dengan nombor pendaftaran LY2024C06682 dan sudah disebar luas serta digunapakai di 4 Politeknik Malaysia, iaitu Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Politeknik Kuching Sarawak dan Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Sistem ini juga telah diuji guna oleh pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan syarikat kontraktor inovasi enterprise. Sistem ini juga turut menyokong kepada pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan SDG dengan menjadi penyumbang kepada faktor pendidikan berkualiti SDG 4 melalui penekanan kepada pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Merujuk kepada analisis tahap penerimaan dan kebolehgunaan sistem ini yang diperolehi melalui dapatan kajian maklum balas secara Google Form dari responden yang terdiri daripada 13 orang pensyarah dan 73 orang pelajar terhadap aspek fizikal sistem, penggunaan sistem, keberkesanan sistem dan penilaian keseluruhan sistem.
yang dikaji memberikan purata nilai skor min keseluruhan aspek yang tinggi, iaitu 3.59. Daripada hasil kajian tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa BSMODIC.ESE ini mempunyai potensi yang baik untuk disebarluaskan dikomersialkan kepada institusi pengajian yang lain, memandangkan keseluruhan responden bersetuju terhadap penghasilan sistem tersebut untuk kegunaan sebagai alat bantu mengajar.